Dalam perjalanan ke Jeram Tok Din di Kuala Nerang. Cara nak main ke Jeram Tok Din ni daripada Pekan Kuala Nerang tak jauh lah, dalam 16 km lah daripada Pekan Kuala Nerang. Jadi tempat ni taklah besar sangat, tapi boleh lah mandi berkeluarga. Ni pun tengok kereta banyak kan. Kereta pun ada banyak di sini. Sekejap ambil duit, lupa buat turun duit. Okey, ni daripada Pekan Kuala Nerang ada lalu daripada Pekan Kuala Nerang ada simpang 4 di sini. Tak jauh lah daripada simpang 4 sini. Sini tempat masuk. Sini tempat parking lah. Okey, ni jalan masuk ke Jeram Tok Din. Jalan tak ada tar, jalan berbatu. Jalan batu macam ni. Cuma nak masuk dengan kereta agak susah sikit lah, sebab di belah depan tu ada lecah. Kalau kata yang pakai 4x4 mungkin boleh masuk. Tempat mandi yang pertama dekat sini. Dekat sini pun ada orang mandi. Hari ni kita tak mau tengok bulan, kita nak tengok tempat mandi healing-healing sikit. Jalan masuk pun tak jauh, dalam 200 hingga 300 meter lebih kurang. Ada satu pokok besar. Jalan masuk agak okey, cuma dia ada lecah sikit. Kalau kata pakai 4x4 mungkin boleh masuk. Jom. Oh, licin. Okey. Kawasan dia jalan masuk lah. Dekat Kuala Nerang. Jeram Tok Din. Berjalan sakan. Okey. Ni jalan masuk ke Jeram Tok Din, Kuala Nerang. Boleh dengar lah apa bunyi air sungai. Kawasan ni mungkin ada dusun orang, jadi taklah sunyi sangat. Ramai juga orang yang mandi. Okey, ni tempat mandi. Sat. Tempat mandi dah. Ni tempat mandi di sini. Jeram Tok Din. Okay, ini tempat mandi. Awal dah singgah. Dia beli 2 je baru. Ambil tak ni? Tunggu tu. Itu apa? RM2. RM2 boleh. Ni tempat mandi dah. Yang RM3. Tempat mandi di Jeram Tok Din. RM3 tu. Ayak dia cetek saja, tak dalam pun. Adik jalan elok adik. Adik tengok tu. Beli 2 je dulu tu. Tak apa. Nak mandi. Bang, Mana? Main duduk tempat cerah sikit, tempat kering sikit. Main ni. boleh turun tak? Sat lagi, tunggu sat. Licin. Cari tempat yang kering sikit. Kat mana ni nak tu? Yang tak boleh. Ini ni kau. Yang ni tu basah. Hai. Boleh tolong Mami? Tak lah, tak. Bagi Mari sini, main duduk sini sikit.
sini boleh. Sini. Sini boleh kan? Sini. Mananya? Sini. Kan kaki sikit tu boleh duduk. Main pegang payak. Saya pakai sini duduk. Ni tempat mandi di Jeram Tok Dit. Main payak kau ni. Losok dia. Dah. Jom nak mandi ni. Adik buka bagi. Dah, live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil.